Kenapa sajak pindah Melbourne? Sebab dekat dengan komuniti. Pertama dekat dengan komuniti. Kedua, I rasa happy lah kita dekat dengan komuniti. Okay, dekat Sydney bukan tak ada komuniti, ada komuniti. Tapi komuniti sana tu dia tak lebih macam, tak lebih akrab. Faham tak? Komuniti kat Melbourne lebih akrab. So, boleh tanya lah siapa komuniti, siapa yang duduk Melbourne kat sini, dia lebih akrab tu. Diorang kalau open house tu, ya Allah, open house diorang tu sebiji macam kat Malaysia. Kau tak rasa pun macam kau duduk, kau rasa terasing. Dekat sini pula sajak banyak, sajak punya akak-akak lama. Seronok. Kau kena turun Melbourne. Kalau kau turun Melbourne, kau tak akan rasa homesick. Ramai kawan kat sini. Memang ramai kawan. Seronok. Kita ni duduk luar negara, kalau kita nak rasa macam hidup tu biar ada suasana, happy, enjoy, kita kena ada community. Kita jangan jauh dengan community. Kalau ada orang kata tu, I nak jauh pada community, nanti kau sakit, siapa nak tengok kau? Kalau kau apa-apa jadi ke mayat engkau, tiba engkau sakit kat rumah ke, tiba kau apa ke, kita ni manusia macam mana pun kita akan sakit. Kita macam nak kena ada kawan juga tu. Kita jangan sombong. Orang Malaysia ramai kat Melbourne. Ramai kat Melbourne. Dekat sini si ada, kalau kahwin tu si ada bersanding. Kahwin tu si ada bersanding. Yang penting pelamin ada tu. Aku tak tahu macam mana lah dia bawa masuk kapal. Pelamin ada atas meja, angkat nikah sebiji macam orang kahwin. Kat Malaysia tu, ada Munga Rambai lah, ada tu lah, Seri Junjung lah. Memang sebiji macam kat Malaysia. Puas hati lah. Sini ada Seri Junjung, ada Kapur Sirih, Pinang, semua ada. Sebiji macam Malaysia. Sebiji. Kau nak kata apa? Ya, masuklah live lah cepat. Tak layu ke saja? Betul tu. Sekarang pukul berapa saja? Pukul 8. Jap pindah Melbourne, nak jumpa saja boleh tak saja? Datanglah jumpa. Cuak. Lama ke pindah kat Melbourne Jap? I baru je duduk kat Melbourne. Ini adalah minggu kedua saja. Tapi for me best lah. Dekat sini makanan Indonesia pun banyak. Best lah kat sini. You tak pernah rasa sunyi. Kita ni kan macam mana tau, kita bila duduk dalam negara ni, kita akan jadi homesick. Keluarga kita adalah kawan-kawan kita kat sini. Itu je saja boleh cakap. Tapi kalau korang dah duduk luar negara, lepas tu tiba-tiba korang nak perutkan diri korang hujung-hujung, korang nak feel Mak Saleh, nanti apa jadi susah. Kita macam mana pun biarlah. Kita duduk dalam negara. Lepas tu bila ada masa kita berjumpa kawan tu, berjumpa. Jangan sombong.